Okey, destinasi yang pertama, Desaru Mini Zoo. Dewasa RM20, makanan RM20. Kanak-kanak percuma, tapi tak pasti bawa berapa umur. Nanti aku cek. Jom. Adik, satu, tiga. Senyum. Tiga, please start. Dekat makanan ni nanti dia bagi tahulah binatang apa yang boleh nak bagi makan. Ada jagung lah, ada roti, kacang panjang, macam-macam lah. Jom. So far boleh dikatakan berbaloi jugalah kat sini. RM20. Ada unta, ada lembu, ada kuda, kambing. Tu macam biasalah nampak kan. Ni poni, sana lembu. Ni dongki, kuda. Jadi kalau korang yang bercuti ataupun berada dekat Desaru, kena datang Desaru Mini Zoo. Okey. Kalau kat dalam house tu dia ada tempat macam pit stop lah juga. Bobok ada, kelapa, milkshake. Kat sana rusa nak duduk pun boleh. Boy sebesar-besar tidak Kemudian sofa kelapa sebiji, angin bertiup-tiup sepoi-sepoi bahasa ni. ajak dia Ush. Sedap gila. Manis berlemak kan? Ais, kalau minta ais dia ni lah, maknanya boleh tuang dalam ni. Cuma isi dia ni sikit lah. Sekejap tengok YouTuber cilik dah tahu. Dia punya isi agak ni sikit. YouTuber cilik nak makan isi tu. Isi dia berlemak. RM7 baloi lah. Market sekarang pun dah RM6-7 juga sebiji. Okey. Tapi tengok sedap gila. Tak cukup satu kan. Di sini jangan risau kalau ada buat baby ke apa kan. Selain toilet dia ada baby care room lah dekat ujung. Aku zoom sikit lah kat ujung tu, okey. Kalau nak tukar pampers ke apa ke, boleh pergi situ. Sini selain daripada tengok-tengok haiwan-haiwan, kalau budak-budak nak main, dia ada sediakan mini fun kitchen. Jadi RM20. Masak apa juga? Ada nasi goreng, mie goreng. Nasi goreng, mi goreng, tu je lah menu-menu ni lah. Masak kat sini lah. Iya, betul. Masak budak-budak. Comel lah, tengok je kan. Nampak? Ni bukan main-main tau, ni masak tu makan betul-betul lah. Ada api. Tengok api ni, atas sikit. Tolong macam ni lah. Iya, betul. Ada banyak Best juga. Okay, so far kalau tanya aku lah,
Kat sini okey lah dengan RM20 satu kepala untuk dewasa. RM20 lagi untuk makanan. Korang boleh dapat satu pengalaman yang best. Boleh dikatakan besar jugalah kawasan kat sini. Selain tu ada kuda, lembu, lama, apa lagi, kambing, unta, burung unta. Kalau binatang kecil-kecil tu jangan cakap lah, apa, adik-beradik, hamster lah, capybara lah, ayam, itik, jangan sebut je lah. Jadi semua ada. Jadi pada korang yang kalau ada jalan-jalan bercuti ke Desaru ke, ataupun ada pergi Desaru kerja kahwin ke apa, lepas tu tak tahu nak pergi mana kan, boleh pergi ke Desaru Mini Zoo. Okay, aku nak sambung lagi sikit, minum-minum ke apa, lepas tu gerak lah ke lokasi seterusnya.